الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara Khamid Ustaz Hadi Syarudin, sebenarnya ini murid Allah sekalian, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan patutnya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir di ITV ini. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita berada masih lagi membincangkan tentang nikmat-nikmat di syurga. Seperti digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang sedang kita bincang ini. Dari ayat 20 hingga 24. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Iaitu syurga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, di dalam mereka bersandar di atas sofa-sofa sambil minta buah-buahan yang banyak dan minuman di syurga itu. Dan di samping mereka ada bidadari yang redup pandangannya yang sebaik umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh, inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita, nikmat bagi orang syurga ni tidak berkehabisan, tidak ada nukahnya, tidak ada hujungnya. Tentang nikmat ni telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu tentang kedudukan bidadari-bidadari yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang layak, kepada al-muttaqun yang mewarisi Jannatul Na'im ataupun Jannatul Adn disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi syurga, nama dia Darussalam. Darussalam namanya. Syurga Darussalam. Setiap keindahan dan kenikmatan syurga tidak mungkin dapat dijangkau oleh imajinasi manusia. Itu sebab dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi telah pun menjelaskan, Allah berfirman, hadis ini hadis kursi, a'adatu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Berdasarkan hadis ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa semua benda syurga jika dibandingkan dengan benda di dunia serupa dari sudut sebutan, tapi berbeza dari sudut hakikat. Sebagai contohnya susu. Susu dalam syurga ni tidak sama dengan susu dunia. Kualiti rasa, kualiti warnanya jauh berbeza, lebih baik daripada susu yang pernah dirasai oleh kita semasa di dunia. Begitu juga benda-benda lain. Kalau kita nak tahu perkara lebih lanjut berkaitan dengan nikmat syurga ni, kita boleh lihat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah menggambarkan nikmat syurga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. Ya Allah, nikmat syurga ni tak tergambar lah saudara. Orang berada dalam syurga ni digambarkan duduk berhadapan, satu sama lain duduk berhadapan. Bayangkan. Dan orang dalam syurga ni pula akan dibangkitkan dalam rupa yang muda, ketika zaman muda, usia 33 tahun. Yang Allah gambarkan, inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara urban atraba. Itu sebab dalam satu lawak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kisah jenaka yang Nabi kemukakan. Nabi ni melakukan bergurau senda juga Nabi dengan para sahabat. Sebab dalam satu peristiwa Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan tua. Wanita tua ni bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakanlah agar saya masuk syurga." Nabi bergurau dengan makcik tua ni, tidak ada orang tua dalam syurga. Wanita tua tidak masuk syurga. Wanita ni pun menangis. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan bahawa wanita-wanita tua yang masuk syurga akan menjadi wanita-wanita muda dan menarik. Setengah riwayat seperti yang telah kita bayangkan sebelum ini menjelaskan usia mereka sekitar 33 tahun. Inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban ashraba ya ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimal. Dan masuk pada kisah orang yang ada dalam neraka. Ini ayat surah Al-Waqi'ah ni segala tengah yang mereka pastikan. Tengah orang mengamalkan dengan harapan menjadi kaya. Dan terbukti pula setengah usahawan yang berjaya mendakwa mereka membaca surah Al-Waqi'ah ni lantas menjadi kaya. Allahu'alam. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah untuk menghalau kepapaan ini, menghindarkan diri daripada ditimpa kemiskinan. Hadis ini hadis dhaif. Tak ada masalah untuk diamalkan sebagai satu usaha. Daripada tak membaca Quran langsung, kadang-kadang ada setengah kita suka untuk menganggap benda-benda seperti ini bid'ah, menyesatkan, mengapa difokuskan pada maklumat sahaja. Yang malang kalau kita menghindarkan, melarang orang melakukan perkara ini, barangkali mereka tidak baca Quran langsung. Kita harus memahami dari sudut umumnya tuntutan baca Al-Quran itu. Man qara'a surah Yasin asbah maghfuran lahu. Orang yang baca surah Yasin ini sebagai contoh walaupun hadis dhaif akan bangkit pada keesokan harinya dalam keadaan diampunkan baginya. Sekarang ini adalah seorang itu takhsis atau mentartib. Dia telah pun menetapkan halang itu untuk beramal dengannya. Ada masalah, biarkan. Kita yang mampu untuk mengamalkan pada setiap malam atau setiap bulan kita khatam Quran, tak tertakluk pada malam yang Jumaat untuk baca-baca saja. Alhamdulillah. Oh, wajada khairan falhamdulillah. Kita rasa kita dapat buat ketaatan, banyaklah syukur pada Allah. Orang yang keluar daripada itu, moga Allah beri hidayah kepadanya. Jadi ini nikmat syurga. Imam Muslim pernah meriwayatkan daripada hadis yang Nabi SAW bahawa Nabi ni pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, daripada apakah binaan syurga itu dibangunkan?" Jawapan Nabi, "Sebahagian batunya dibuat dari perak dan yang lain dibuat daripada emas. Pelekat batu-batu ini adalah kasturi asfar. Kerikil itu mutiara dan intan permata. Tanahnya merupakan za'faran yang mahal yang kita nak beli 1 kilo tu harga beribu tu segala. Tanahnya adalah daripada za'faran. Siapa yang berada dalam syurga ni berada dalam nikmat tanpa kesusahan, kekal tanpa kematian. Tidak akan buang hingus, tidak akan buang yang kecil, tidak akan buang yang besar, tidak akan beranak, tidak akan tidur. Kerana tidur ini sebenarnya saudara merupakan satu kematian. Tidur merupakan saudara pun mati. Seperti disebut dalam sebuah hadis. Dalam riwayat At-Tabarani, menusi kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. An-Naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara pun mati, kematian. Maka ahli syurga tidak akan tidur. Itu sebab syurga ini dipanggil, antaranya dipanggil sebagai Darussalam. Pernah tak kita mendengar hadis Nabi SAW balasan untuk kita ni menyebarkan salam? Nabi telah menjelaskan, tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala as-salama bainakum. Ini satu hadis. Hadis lain menjelaskan bahawa Nabi menyuruh kita untuk at'imul ta'am, wasilul arham, wasallu bil-laili wan nas niyam, tadkhulu jannata rabbikum salam. Bangunlah waktu malam untuk tahajud, berilah makan kepada orang lain, dan jadilah silaturahim. Jadi kamu akan masuk salam, Darussalam. Jadi syurga Darussalam ini menggambaran tentang keselamatan yang terdapat dalam ini. Satu lagi sifat syurga sekali, negeri yang damai, selamat daripada semua kehancuran, keaiban dan kemusnahan. Inilah dia yang Allah SWT gambarkan. Syurga yang dipanggil sebagai Darussalam. Lalu ini juga Allah kita kenal syurga ni sekali mana kita menyentak. Para sahabat kita kenal syurga ni yang biasa mereka besar sendiri wajah mereka.
Kami yakin mereka akan pertemuan dan mengharapkan balasan itu untuk mereka di akhirat. Mereka memang benar-benar layak. Jadi syurga ni menjadi negeri yang indah untuk didihami kerana seluruh penghuninya adalah orang yang memiliki hati yang jernih, yang saling mencintai, tidak ada iri hati, tak ada hasad, tidak terkilan melihat saudara lebih daripadanya, tidak ada kata-kata dosa dan ucapan yang tak berguna. Yang dengar dalam syurga ni seperti disebut dalam illa qilan salaman salaman, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima, illa qilan salaman salaman. Orang dalam syurga ni semua orang hati baik, hatinya tidak ada dengki kepada orang lain, tidak ada sifat mazmumah. Syurga yang penuh kedamaian ni terbuka hanya untuk orang yang berhatinya damai. Qalbun salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak pinak yang ramai kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera, hati yang dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi dan membuang semua sifat-sifat kejahatan dalam diri. Saya dengar ni mereka sekalian. Tadi saya disebutkan hadis la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, sampai kepada afsyus salama bainakum. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Hadis ini beritahu bahawa menyebarkan salam membawa kita kepada Darussalam, kepada syurga As-Salam. Tapi anjuran ini harus dipahami bukan sekadar ucapan tanpa makna, tetapi ucapan yang diinginkan tekad untuk membawa keselamatan kepada seluruh manusia. Hakikatnya dia adalah doa yang kita sampaikan kepada seseorang agar diri dan agamanya selamat daripada segala kejahatan. Ni kita kata Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, hati kamu mesti baik, kesihatan kamu pun baik juga, hubungan kamu dengan orang lain pun baik. Itu maksud Assalamualaikum warahmatullahi. Doa daripada Allah agar kamu menjadi orang yang baik. Itu sebab Imam Nawawi menambah, salam ini mengisyaratkan hilangnya pemusuhan. Imam Nawawi ada kitab yang namanya Al-Azkar, telah pun diterjemahkan oleh pustaka Sahifah. Tebal kitab terjemahan ini. Dan menariknya dia comparekan dengan pandangan muhaddis yang lain. Imam Nawawi ini menulis kitab yang namanya Al-Azkar An-Nawawiyah. Ini adalah terjemahan antara yang terbaik. Diterjemahkan sebagai ensiklopedia zikir dan doa. Dibanding bezakan dengan karangan imam-imam yang lain dalam bab penjagaan akhlak dan juga diri. Jadi saudara, Imam Nawawi menambah, salam ini mengisyaratkan hilangnya pemusuhan, hasad dengki, tiada niat buruk apalagi gangguan yang nak kita berikan kepada orang lain. Jadi artinya orang yang menyebarkan salam ini sama dengan orang yang membawa kedamaian ke seluruh pelosok dunia, membuka pintu persaudaraan untuk orang-orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya daripada Anas bin Malik, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang kepada kamu seorang lelaki dari kalangan ahli syurga. Tak lama kemudian muncullah seorang lelaki Ansar yang bila ditanya oleh Abdullah bin Amr tentang amalannya, lelaki Ansar ini menjawab, dalam hatiku tidak pernah ada kebencian dan hasad dengki kepada seorang pun dari kalangan orang Islam. Nampak? Orang masuk syurga ni mudah, kerana dia tidak pernah ada hasad kepada orang lain. Melihat orang berjaya, kejayaan itu untuk dirinya juga. Berbangga dia, kamu telah mencapai yang lebih awal daripada aku. Bukan dengki, bukan pergi sebar fitnah, bukan pergi mengada-ngadakan cerita, digoreng lagi pula tu agar menyedapkan lagi ingredient bahan yang sedang disiapkan itu. Saya mendengar ini mulia kat Allah sekalian. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau bertajuk Lataiful Ma'arif. Ibn Rajab Al-Hambali ini ada banyak karangan yang saya, antaranya nama kitab beliau iaitu Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, telah pun diterjemahkan oleh Satu Salam di pada 4 jilid, amat wajar untuk kita baca saudara. Lataiful Ma'arif, satu daripadanya kitab beliau ini. Kitab yang lain menukilkan ucapan ulama salaf yang pernah berkata, amalan yang paling utama adalah menjaga hati, bersifat dermawan dan tulus kepada semua orang Islam. Kerana dengan sifat itulah melayakkan saya masuk syurga, seperti yang berlaku dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmizi tadi, bahawa seorang masuk syurga kerana dia ni tidak ada perasaan dengki kepada orang lain. Jadi prinsip yang disebut oleh Ibn Rajab tentang syurga ni, tentang persiapan untuk masuki syurga ni, wajar kita sebarkan kepada semua umat Islam, terutamanya pada waktu zaman masa kini yang penuh fitnah. Setiap orang merasa dirinya yang memonopoli kebenaran, membantah pendapat orang lain, rasa hasad sangat melihat orang lain lebih daripadanya, seolah-olah dia menentang orang-orang kafir. Orang-orang berbeza pandangan dengan dia, dianggap sebagai orang kafir.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bimbang lawan seperti ini, saudara. Bimbang sangat. Kita kena jauhi perkara seperti ini. Kerana sikap seperti ini akan menyelamatkan kita di sisi manusia dan di sisi Allah yang lebih membimbangkan kelak. Tak akan masuk syurga, saudara, orang yang ada hatinya perasaan hasad kepada orang Islam yang lain. Kita harus melihat Islam ini untuk disampaikan semua, tanpa dibataskan oleh kita saja yang alim, kita saja yang faham, orang yang semua jahil. Dia saja nak mengetahui kebenaran, dan kita maksudkan seolah kita menentang orang-orang kafir. Orang kafir di luar sana bertepuk tangan melihat kita bergaduh dalam masalah kurung yang telah pun berlaku perbezaan di zaman-zaman. Moga Allah memberkati kita sekalian. Suka saya sebutkan di sini tentang sifat-sifat ahli syurga, bahawa mereka ni orang yang bersatu hati, tidak pernah menyimpan pemusuhan, kebencian kepada saudara seiman. Moga Allah menjadikan hati-hati kita ni seperti hati-hati ahli syurga. Sebab Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi telah bersabda dalam hadis yang mafhumnya, rombongan pertama yang masuk syurga rupa mereka ni seperti bulan purnama. Mereka tidak mudah, tidak membuang hingus, tidak buang yang kecil. Pinggan-pinggan mereka daripada emas, sikat mereka daripada emas dan perak, tanggi mereka daripada gaharu yang wangi, peluh mereka ni berbau kasturi. Bagi mereka dua orang isteri, seolah-olah terlihat urat betis ini sebalik daging kerana keindahannya. Tiada persisihan antara hati-hati mereka ataupun perkelahian. Hati-hati mereka wagagkan satu, mereka bertasbih memuji Allah setiap pagi dan petang. Saya petikan cerita tentang syurga ni boleh kita lihat dalam majalah Susi pada kolom akhir zaman. Moga-moga Allah memberi kefahaman berita kesempatan untuk mengamalkannya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.